Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat rahmat Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini sama-sama kita menyaksikan majlis akad nikah antara saudara Muhammad Haikal bin Muhammad Mardawi dengan saudari Hashika binti Uthman. Sama-sama kita mendoakan agar mereka menjadi suami dan isteri yang soleh dan yang solehah, bakal menjadi ayah dan ibu yang bertakwa, rumah tangga yang bakal dibina nanti berkekalan hingga ke akhir hayat mereka dalam keadaan yang tenang, penuh dengan kasih sayang, dikurniakan Allah SWT dengan anak-anak yang soleh dan yang solehah yang bakal berbakti pada ayah ibunya, agama, masyarakat dan negara. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati mempelai saudara Muhammad Haikal bin Muhammad Mardawi dengan saudari Hashika binti Uthman, dan walinya merupakan ayah yang sendiri Encik Uthman bin Arifin, kedua saksi yang mendaftar Encik Jamal bin Kadir dan juga Encik Muhammad Asim bin Uthman dan sekalian ahli keluarga yang hadir pada hari ini. Seterusnya saya akan membaca khutbah nikah. Saya minta kedua mempelai dengar baik-baik, hayati khutbah yang akan disampaikan ini, jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berkeluarga, dan umumnya sekalian yang hadir pada hari ini bersama-sama kita mengambil iktibar juga. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Hadirin dan rahmat Allah sekalian, pernikahan ini adalah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Pernikahan ini adalah satu sunnahku, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia bukanlah dari golonganku. Kepada kedua mempelai, suka diingatkan bahawa kesejahteraan, kebahagiaan sesebuah rumah tangga dapat dinikmati andainya anda berdua melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan. Khususnya khutbah memberi pesan kepada saudara Muhammad Haikal, sebentar nanti setelah anda akan berubah, anda akan bergelar sebagai seorang suami dan juga imam kepada saudari Hashika. Oleh demikian, anda diminta untuk memimpin dan membimbing isteri anda untuk mendapatkan kehidupan yang diredai oleh Allah SWT. Untuk menjayakannya, anda perlu tunjukkan contoh teladan yang baik pada isteri dan juga pada anak-anak anda pada masa akan datang, kerana hanya dengan itulah kepimpinan anda akan dihormati oleh mereka. Sehubungan dengan ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli." Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang mempunyai budi pekerti yang baik dan melayani isterinya, ahli keluarganya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Sebagai seorang suami juga, anda minta menyediakan keperluan harian keluarga anda seperti makan minum, tempat tinggal, pakaian, perubatan, dan paling penting sebagai imam perlu ada dan terus tingkatkan ilmu agamanya. Sedia insya-Allah. Seterusnya kepada saudari Hashika, status anda juga akan berubah. Anda akan bergelar sebagai seorang isteri permaisuri hati kepada saudara Muhammad Haikal. Sebagai seorang isteri juga, anda mempunyai peranan untuk membantu suami anda membina kebahagiaan hidup berumah tangga, dan peranan ini hanya dapat dilakukan oleh para isteri yang baik. Dan di antara ciri-ciri isteri yang baik telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud para isteri yang baik itu adalah mereka yang senantiasa menggembirakan hati suaminya. Apabila diperintahkan yang bersesuaian dengan ajaran Islam, segera dipatuhinya. Apabila suami tiada di sampingnya, beliau akan menjaga maruah dirinya dan juga harta benda suaminya. Dan insya-Allah sekiranya anda diubatkan oleh Allah SWT di akhirat nanti sebagai isteri yang solehah, anda bakal memasuki syurga daripada pintu mana yang anda kehendakinya. Di antara ini adalah hadis Nabi SAW juga.
Dan insyaAllah sebentar nanti kita akan memasuki rumah tangga, melaksanakan ijab kabul, menandakan anda berdua memasuki rumah tangga ini secara bersama-sama. Maka perlu cari jalan sama-sama, berbincang sama-sama, cara bertolak ansur, hormat menghormati untuk mencapai matlamat yang utama dalam pernikahan, iaitu redha Allah SWT. Bagaimana soalannya? Pastinya semua orang ingin bahagia, tapi bagaimana ingin mencapainya? Kita balik pada Al-Quran, kerana Allah SWT menciptakan kita. Allah telah memberikan panduan dalam Al-Quran untuk membina rumah tangga dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud di antara kekuasaan dan kebesaran Allah. Allah telah menciptakan dua insan ini dari jenis yang sama, manusia. Haikal dan Hasyikal, kedua-duanya manusia, maknanya manusia tidak sempurna. Ada kekuatan dan ada kelemahan. Walaupun ada kelemahan, tetap dalam diri hati kecil anda inginkan ketenangan dalam rumah tangga. Litaskunu ilaiha. Soalannya bagaimana? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka laksanakan amanah anda suami dan isteri, dua-dua ada amanah. Laksanakannya dengan penuh kasih dan sayang kerana Allah, bukan sayang kerana rupa, sayang kerana harta benda, tapi sayang kerana Allah. Maka kita sedar ada panduan Allah yang perlu kita ikut dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua, rahmah. Rahmah dengan kata-kata lain belas kasihan. Belas kasihan, Allah akan menilai bukan anda dapat membina rumah yang besar atau menyediakan wang ringgit yang banyak, tetapi Allah menilai orang-orang dalam rumah tersebut. Adakah mereka membina nilai-nilai yang diredai oleh Allah SWT? Adakah anda melayani pasangan anda, suami dan isteri anda dengan seperti mana yang diletakkan dalam Al-Quran? Iaitu ayat yang lain Allah telah berfirman yang maksudnya pasangan kamu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi pasangan kamu. Perumpamaan pakaian ini Allah SWT berikan supaya kita mudah nak kita kaitkan. Seperti pada hari ini kita semua pakaian yang cantik-cantik, tapi anda berdua pakaian yang luar biasa. Kerana nak dilihat anda berdua raja dan permaisuri hari ini. Kerana anda nak dilihat dihormati, nak menjaga, memelihara maruah diri. Itulah dia apabila anda melayan pasangan anda, pastikan anda sedari pasangan anda juga seperti anda ada perasaan yang ingin dihargai. Kalau kita faham, kita layani dengan penuh keimanan, walaupun ada kelemahan, dengan iman datanglah kesabaran. Bila datang kesabaran, maka anda akan lihat ujian Allah itu satu rahmat kasih sayang Allah SWT kepada anda dan kepada dalam rumah tangga anda ini. InsyaAllah dengan itu anda dapat mengharungi ujian yang diberikan itu dengan penuh ketakwaan, maka Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga, lebih daripada apa yang kita minta. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan beri jalan keluar dari sebarang masalah, bahkan Allah akan rezekikan mereka dengan rezeki yang mereka tidak duga. Dan alhamdulillah, marilah sama-sama ahli keluarga sekalian, hari ini kita menyaksikan hari yang penuh kebahagiaan yang tidak mereka ingin lupakan, hari yang penuh kebahagiaan, yang penuh memori. Saya rasakan ahli keluarga ada juga peranan kita memberikan nasihat yang baik-baik kepada mereka. Kita doakan yang baik-baik, kerana doa orang yang ikhlas kerana Allah, doa di antaranya yang mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Mereka pastinya inginkan doa daripada anda sekalian. Mudah-mudahan dengan doa yang penuh keikhlasan, Allah akan memberkati, merahmati perkahwinan mereka, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Baik, alhamdulillah. Baik, inilah masa yang dinantikan upacara ijab kabul. Sebelum saya serahkan kepada walinya, saya mengajak semua di sini, mari sama-sama kita niat menjadi saksi juga, walaupun ada dua saksi yang mendaftar. Terlebih dahulu kita beristighfar kepada Allah SWT. Mohon pengampunan daripada Allah SWT agar penyerahan nanti, penerimaan penyaksian kita semua diterima secara sempurna dan diberkati oleh Allah SWT. InsyaAllah kita istighfar 3 kali, lalu kita bersyahadah sekali sama-sama, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muhammad Haikal bin Muhammad Mardawi. Saya nikahkan dikau dengan anak kandungku Ashika binti Othman dengan mas kawinnya sehentas rantai emas. Saya terima nikah Ashika binti Osman dengan mas kawinnya seutas rantai emas. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dengan ini Muhammad Haikal bin Muhammad Mardawi dengan Ashika binti Uthman bergelarlah mereka suami dan isteri yang sah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya Muhammad Haikal bin Muhammad Mardawi berjanji untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab saya sebagai suami terhadap isteri saya yang tersayang, Ashika binti Osman, dengan sebaik-baiknya. Saya akan berusaha untuk menjadi ketua rumah tangga yang bertanggungjawab dengan menyediakan nafkah yang secukupnya mengikut kemampuan saya serta menyantuninya dengan penuh kasih sayang dan kemesraan dan membimbingnya mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan membina keluarga bersama isteri berdasarkan ketakwaan, ketenangan, kasih sayang dan rahmat, insya-Allah. Semoga Allah memberi kekuatan dan hidayah kepada saya melaksanakan amanah ini. Namun sekiranya saya gagal untuk melaksanakan yang tersebut atau menyalahinya, maka berikut adalah lafaz taklik demi memelihara maslahat isteri saya. Pada tiap-tiap kali saya, Muhammad Haikal bin Muhammad Mardawi, meninggalkan isteri saya, Ashika binti Osman, dengan sengaja atau tidak selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut, sedangkan isteri saya taat kepada saya, atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta bendanya atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian mengadu dia kepada mahkamah syariah serta didapati pengaduannya itu benar, nescaya gugurlah talak isteri saya itu dengan talak 1. Kepada Allah yang bermohon agar memelihara saya dan isteri dalam perjalanan kami sebagai pasangan suami isteri. Kami bermohon agar ahli keluarga mendoakan kami. Semoga kami akan berkekalan hingga ke jannah, insya-Allah. Amin. Okey, you pretend to send. Ambil gambarnya. Tengok depan pula. Senyum lebar sikit. Okay, then just look down, pretend you sign. Okay. Okey, tanya. Walinya sampai sini. Okey. Cik Jamal sini. Okey, ini sini atas ni.
Okey, alhamdulillah upacara jawab umum telah sempurna. Mari kita tutup doa, mendoakan kedua mempelai kita ini agar dikurniakan keberkatan kehidupan, dipermudahkan segala urusan, ditakdirkan yang indah-indah, dipanjangkan umur mereka hingga ke jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Allahumma alqi bainahuma al-ulfah wal mahabbah wal widad wahdihima sabila taqwa war rasyad waj'alhuma min ahli al-qanaati wal afaf mimman qabal na'ama bisyukri wal ibtila bisabr warzuqhuma bin nasli salih minal banat wal aulad hatta al asbat wal ahfad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.